Selamat. Selamat. Saya terpanggil. Silakan. Ya. Okey geng, hari ni kita main kelong di Pulau Aman ni. Kita main kelong santai. Kelong santai di Pulau Aman ni. Kelong santai. Hari ni kita pergi kelong santai. Ni owner dah. Owner dah. Kelong ni kelong santai, tapi kelong baru lah. KBP. Ni boat dah. Ni jeti kat Pulau Aman ni. Jeti Musang pak dah ni. Batu Musang kot. Macam ni lah suasana dah. Suasana di jeti Pulau Aman ni. Jalan jauh tu kacau ni. Okey sahabat semua, jom kita nak gerak. Kita kelong yang pertama. Kita naik dengan ramai-ramai dengan player-player lain semua. Pergi kelong lain. Kelong santai, kelong YBT dulu. Kita pergi kelong baru. Kelong pink pun dah penuh, semua penuh. Tu jam kedua. Jam kedua Pulau Aman, JT dah. Okey geng, kita jumpa dekat ni, kat kelong lagi. Kunci kereta ada kan. Geng. Ni kita hantar player ni dulu. Player abang-abang ni dulu. Okey, jumpa lagi. Jumpa. Selamat berentak. Selamat bertarung. Tengok barang kan satu lagi tu tak barang dah. Yang air pun abang 3 mek. Oh jatuh. Jaga. Tali betul Satu lah jatuh. Satu ada. Oh dah ambil punya ikan udang. Jadi kami ya. Kami pakai dulu. Balik je ambil kat jeti. Okey. Okey selesai. Lagi bawa salah. Bye. Kau bawa kena mah. Lah belum paman lah. Aku yang paman je. Kau lagu pun nama apa? Dia ingat pun tu nak sikit. Ni dia jauh ah. Ni. Nanti bumbu terlambat saya buat tarpai hitam ni dulu. Oh tak apa. Dah buang habis. Dua tiga jenis kena rajin. Kena Rajin lah. Ayak ada 300 lah. Ni Okey. Ayak tu semua boleh minum ah. Ayak baik, tapi ayak puasa lah kena jerah jadi puasa. Ayak dah. Kita mau tanya lah. Ini. Tuan. Ya. Orang tinggi. Saya boleh main. Yang tu ganti. 20 gram. Tak, aku nampak lain. Memang aku tak nampak tu. Aku nampak ni. Sekam jat tu. Jom. Misi kita mencari daun baru. Okey, kita dah sampai dah kat kelong ni. Apa nama ni Tekong? Kelong ni? Kelong santai nombor 5. Kelong santai nombor 5. Tapi ada nama ya macam tu. Kelong baru tu, kelong pink kat ni. Dia tak ada nama pengen kelong 5 lah. Kelong 5 dulu lah. Ini kelong nombor 5. Dalam proses repair lah tengok ni. Ayat surut kan? Ayat surut ni. Surut tu ya. Jadi dia tolak pasal okey nak nombor baru lah. Okey. Okey geng. Inilah keadaan kelong nombor 5, kelong santai atau kelong YBT. Kelong dia besar. Lihat tu. Kelong dah tu. Kami 4 orang ni kat kelong ni. Master ni dah ni. Dek. Master ni. Tu kita ada Nohlan dengan Ibrahim. Kami 4 orang lah duduk satu kelong ni.
Kelong ni kelong sendirian je. Nopak. Tu tengok belah tu. Kelong pun dia baru ambil banyak duk repair tak habis tu. Oh tu. Oh, besar tu. Kelong dah. Okey, kita cuba tengok macam mana. Ada rezeki dah. Target kita cari hidung baru. Allah, tak dan nak rakam. Budak ni naik glamour dah. Aduh. Oh, first try adik. Dah, adik ambil. Ayah tak ada rakam ah. Baru lepas makan dah, pegang. Oh. Oh, dia Mak Akif dengan glamournya. Oh, dia rasmi. Kita tak ada buat point. Kalau suruh buat mengai dia dulu. Kan glamour no adik oh. Oh, glamour elok ah, mata ternih elok dia. Oh, tu. Oh, makan dah. Glamour lagi boleh kat dia. Duduk dalam lubang ni. Habis tu ayah tak mengai. Tunggu hang. Habis bekas mana Dan? Ni umpan dia boleh guna lagi dik. Yang ni makan habis dah kot. Adik boh. 2 ekor dah beli dah. Kan glamour. Oh tu glamour. Lepas sampai bawah. Adik lepas sampai bawah. Sampai bawah ni. Ya. Ha. Adik pegang tangan ni. Pegang tangan ni. Pegang tangan tu pegang tangan ni. Ha, pegang tu. Baru sedap. Ya Allah. Ha. Air pening weh. Tak apa. Ya. Tengok. Tak ada. Tak ada. Balik. Adik kena kuat lagi. Adik main duduk belah ni. Tu kacau dengan apa? Dengan hamuk. Adik main duduk ni. Bang. Awai. Gapo? Awai. Kapal duri. Duri. Habis umpan adik alik ni. Tengok. Adik main duduk sini. Main duduk tadi. Ha. Adik pegang ni. Adik pegang kau tu. Lepas tu adik kau. Kasar masuk. Kasar Ha ni. Okey. Ha. Okey, tak biar dia makan. Ha. Kalau dia tarik macam ni, sentek Ha. kuat-kuat. Buat rot lembut, dia tarik adik sentok kuat tak apa. Ada tu, dapat player dah tu. Adik tak mau. Oh tu. Oh, ada. Ikan tu baru sentak sekali adik. Tak ada lagi makan. Bagi dia kuat sikit. Adik mengai lah je nak pergi buat. Ya. Tarik kuat Oh, tengok ikan apa. Tu dia. Agak naik ikan apa. Oh, Sabarina kekasih lama. Prai merasmikan di sini. Di Kelong Baru ni. Sabarina. Tengok tau dah. Ah, mana? Kata makan tak, Tat? Ada? Oh, pokok panjang. Tu luak tengah weh. Tak. Oh, Nolan di lubang rahsia. Duri. Ha? Duri. Oh, duri. Sini banyak lubang rahsia. Kita masih lagi mengeksplor Kelong ni. Ada, adik? Tadi tak. Oh, tak. Oh. Adakah berulang kembali? Sabarina? Berulang ah. Ayat masih surut lagi. Tak lekat. Tak lekat. Bergulung tali. Belendiak. Ha? Tak benda. Dok, tak belendiak kan? Oi. Boleh atas. Tengok. Tak belendiak. Bukan Sabarina.
Makan, geng. Ikan buat tak tahu. Dah lama. Ni Nolan punya mata kai ikut mana 3 mata. Ladung macam tu. Dah lama besar. Goreng pun sedap eh. Dah nak cari kecil. Keren. Oh, Nolan dapat. Ikan apa? Dia buat layang. Ikan apa? Layang lah. Pelampung kan? Duri. Menung. Tak tahu duri apa. Tu dia Nolan. Duri Serius duri. Ya. Pelampung lah. Tu. Tenggelam. Tu. Bapak belukang. Kang belu. Tu dia belukang. Bukan pakai pelampung. Pelampung gantung apa? Gantung menung. Gantung termenung. Tu dia. Tu pun strike kau. Aduh. Bapak, Lah dengan nak tok tu lendiak ah. itu baru dah bapak duri. Tu dia hak ni tolong angkat betul tinggi kau. Tengok macam ikan. Tu dia kang blue. Oh. Yang ni ikan apa? Kita lu syak senangin ke? Yang ni ikan apa? Rosak geng, kang blue. Ikan duri. Tu. Yang ni ikan duri ke ikan apa? Ikan belukang. Ni lah ikan belukang ni, kang blue. Tarik rok melentok-lentok. Aduh. Tak apa, balik ke. Bengai dalam lubang. Oh, lama song. Oh, dah pegang. Oh, tak lekat. Tak apa dah. Oh, tak lekat. Berakhir jumpa popot dah. Berakhir jumpa popot lubang dah. Habis dah ni lubang pokok. Banyak lubang ni. Lubang. Tu lubang abang nak main buah kelong. Tak panas sangat. Masih lagi ayam masih surut lagi. Tunggu lagi ayam pasang ni kita cari dom baru. Tak. Makan. Oh, dah, jom. Tunggu dulu, geng. Bedukang lagi. Bukan duri, bedukang. Tu. Bedukang makan ni, udang kopek. Dia pergi apa? Owner dia main buka kita tolong angkat. Ya lenang lah, tunggu dia. Okey, ada kat. Oh, dah adik naik gelama adik. Oh, tu dah nak. Dah. Gambar Nolan, gambar. Oh, gelama. Oh, pisau itu. Nah, double strike. Jaba dengan berlamor dengan duri sekali. Pisau yang tok ni lah jatuh. Jatuh tu bukan letak tu. Nak tok ni. Oi, duri. Player. Mencat. Dah. Oh, lepas turun. Double strike gelabur dengan duri. Dia mula lubang tu lah. Kita buka luar tak makan. Okeylah, nak ambil. Okey. Misi mencari ikan gelama. Ikan daun baru Tak ada. digagalkan. Pasal apa nak digagalkan? Ayat pun pasang adik. Oh, angin main legong. Tak payah. Kari bijak. Hah? Dah. Oh, nak rakan tak ada pula. Malu. Oh, kacau pergi dengan orang lain tu. Oh, kan. Makan dah. Oh, dapat dah. Dia kena pegang lah. Dia kena pegang dia. Kena buat mini tangan, rasa tangan. Tak rasa je.
Dah lama kutip berbelah ekor lubang ni. Macam mana adik mengai tu lubang sambung dengan Cik Lan boleh. Ha tengok. Macam mana adik? Budak ni dah tak mana orang dapat semua dia pibu. Dia mengai tak dapat pun. Dengan topi Thomas sengit. Adik kena pegang. Pegang adik rasa dia makan dia sentak tu. Lama. Boleh goreng. Manis. Tak payahlah adik pegang. Jangan abang ikan tu sebagai kawan dia tu. Pegang rapat adik. Pegang rapat dengan dasar. Masuk vibrate je, masuk vibrate angkat. Dia nak makan kau. Ha tengok. Ni paksu boleh lah. Ha. Oh gasak. Iyo takut ekor. Budak ni terkadang kau ni orang dapat kau dapat. Oh, hak ni lagi padu. Ambil mak. Ikan apa? Lembu. Ikan apa? Tengok. Ikan lembu. Tak. Lembu. Okay. Dengan tu pahalik ah tengok. Ikan lembu. Pahalik ah. Hei, takkan tak boleh lagi. Itu? Ambil gijik lah masuk lek. Pertandingan di antara Cik Lan dan Akidin. Batuk pasal apa? Adik kena buka topi adik. Topi sengit, ikan tak nampak. Ha, makan sikit tak? Kau tukar kek kecil sikit dah. Dia senam tu. Oh dia Hana ni dah. Hak pada lepas tadi. Lepas tadi. Jangan tengoklah adik kat konek je. Apa? Bilang. Oh dah lama. Tak ada rakam geng. Akif naik glamour. Lah naik 9. Oh ada 9 ni. Boleh saya 9. Berminyak mulut dah buat gulai. Adik umpan lagi. Bom Maggi kari tu. Oh siapa masak Maggi? Tak buat Maggi kad lah tu. Hidup tak ayak ah. Okey. Tadi pun tak singgah beli Maggi kad. Ni buat jemput grab. Buat macam tu geng-geng sungai kat sungai tu. Telefon grab baru kau lalai grab lain pak. Kau. Mak Aki lagi. Pelan-pelan. Jalan di mana? Adik kalut. Kenapa lagi kali mana? Sengat adik tak tahu. Sini Lan. Ha? Sengat ambah lalu ah. Bawah. Ada makan. Dah bilang. Oh, gambar. Milang apa? Dah putih. Dia bilang putih. Yan, dia bilang putih. Dia bilang putih. Milang putih dia tarik bergetak. Oh, ekor sampai kodok. Oh, ya tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pi panggil ni domba baru. Ayah. Ayat dia ni nak makan ni. Ayat 9. Dia bilang. Takut je. Takut ada tak? Wah, pala ni hari. Ha? Apa ni?
Makan. Angkut lah, angkut. Orang. Ui. Kerah. Mana? Mana Olan? Ni kubuh ketul terus kayu besar ni. Oh, tengok tadi. Dia ni, dia jalan tu. Tu dia boleh. Tu dia paling. Upang. Ni mak. Ha? Tak ada angkat. Reng sayang, tarik konyok tu. Tak makan kau ni, dik. Adik pergi lubang tu. Ni lubang depan Cik Lan tu. Adik tak tanya tak makan. Adik nak loceng nak buang? Loceng ni. Loceng nak buang? Ha. Pusing ke? Tak payah. Loceng tu ganggu ah. Ganggu. Okey, loceng ganggu. Ai tarik pun tahu. Ha? Oh, naik ke? Dekat apa? Wah, sembilan. Oh, kita ingat lekat dah. Punya 9. Tadi kita ingat lekat. Kita bagi kat Cik Lan kita nak suruh buka. Punya naik 9. Alhamdulillah, rezeki. Ada duduk belah ni. 9 belah ni. Tak punya sorang. Tak kira. Buat balas mata. Tu. Besar punya. Bilang kan. Enggaklah, jangan ni. Kita tenang tu. Oh, Ibrahim. Come on, Ibrahim. Oh, dia gabis tu kita faham. Gabis tu kita faham. Kam lu ni. Ibrahim lari. Bilang ke buta. Tengok kita makan dekat kalut tu budak ni. Tu dah gelama. Nah, ambil buah dah. Semua dia nak angkat kan. Rok ni makan dia nak angkat, rok ni makan dia nak angkat. Ambil buah lentung tu lah. Mengai dalam lubang ni. Ha? Rok tu dia nak ambil, rok ni dia nak ambil, semua dia nak pakai. Dengan Mak Akif semua dia nak mengai. Hak tu dia nak mengai, hak tu nak mengai, belah tu dia nak mengai tak tahu lah. Macam apa? Oh. Dia betul-betul hidup lubang aku tu. Oh, gelama. Kita cari domba aku tak menundukkan diri lagi. Gelama je. Gelama layan lah. Gelama. Goreng pun sedap. Ada tarik. Oh, tak dekat. Ada. Apa? Oh, gelama. Pesta gelama ni. Adik tinggal tempat ni lah, Jabik lah. Adik tak bismillah. Dia kena selawat banyak sikit. Ladung saya 4 geng ayak laju. Tadi slow lah nak tekan laju. Oh, Ibrahim. Oh, kau. Kamu. Oh, 9. Jaga.
Naik tu, tak tahu papan. Dia jatuh Oh. Jangan kau yang mana. Sembilang. Sebab pukul 4. Sengak lama tu, orang makan balik 9. Bunyi baik. Oh, dah 9. Kena ambil rok tu main belah nilai. Boleh naik 9 tu. Ui. Jaga baik. Ano, pindah mana? Ni ya. Kok ni. Aku rela ketuk sedang ni. Dah geng tu. 9. Aku rela ketuk datang lagi. Kamu weh. Banyak lem ya. Dia ikut tau, tinggal lama. Duk ni. Duh. Oh, tarik. Oh, lemak geng. Kita ingatkan 9 lah. Geng pula. Lemak apa dia? Yang tu. Lepas sendiri je. Dia ambil pelayu kuning tu. Ti ni tu depan dia. Ni ayat nak penuh ni. Ayat nak penuh ni. Lan. Dia noh lan. Yang pegang itu? Yang pegang itu? Pegang dulu. Allah. Loceng jatuh. Tu orang kata loceng kena ambil. Apa besar 9. Bilang tu dia dah. Mai. Dengan kat tu lah cucuk ni. 9 lah guys, 9 padu eh. Kena hati-hati. Kita lari dulu, tak boleh tahan tu. Tanah. Tu dia geng. Ini baru ikan. Dia geng 9. Allah mo. Buat tangan aku kau. Benar 3 kali ni. Semua tangan dia ke dah. Nak buat macam mana dia duduk tantu makan. Oh, semua ekor kodong kan. Oh, tu geng. Saiz padu. Tu, tengok mengerun. 9. Tak kena tak apa, kena dulu. Oi. Okey. Aki harga tu kat kau. Ikan bah dik. Ikan bah. Ikan gelama dik oi. Tu, sampai herot mulut. Pandai buka tak tu? Pegang ikan kuat-kuat. Pandai. Dia boleh pintu ah. Tu dah. Kita dah bambuk pun. Tu dia Pak Kih. Tu, kek kau. Ikan bah. Oh, dia gelama besar kau. Berat batu ayat kuat. Ikan bah. Hai. Mana dah? Mana pelaya aku ni? Duri tepi. Lendiak. Amangan kat benar maki hoi. Ada ikan tak? Ada ikan tu ha. Dia mengenai lubang ni ya. Tu, ikan gelama. Patut makan atas, baru tak makan. Dia makan kupang daripada udang. Okey sahabat semua. Jam dah pukul 6 lah. Sekejap lagi kita kemas lah. Tak lagi kemas kita balik lah. 6.30 tu mungkin buat mai lah. Buat katalah 6.30 mungkin kata. Hari ni kita target ikan dom baru tapi tak ada lah. Tak ada dom baru, kita ada ikan lain lah. Ikan apa? Ikan sembilan dengan ikan gelama lah kita boleh lah ni. Macam mana adik? Perasaan adik lah ni? Ikan tak ada? Dom baru? Macam mana? Tak ada. Adik mengenai ikan apa ni? Ikan gelama. Okey, sekejap kita adik hasil kita mengenai ni. Makan kan? Tak ada tak sangkut Okey geng.
Okey sahabat semua. Inilah. Nampak clear. Inilah hasil kami main kelong ni. Ada 9 4 ekor. 9 lah bukan kemang. 9 4 ekor. 9 4 ekor. Lepas tu ikan gelama dia tu. Setengah tung. Setengah tung ni. Ikan gelama. Ikan 9. Lepas tu budak ni. Itulah cerita kami pada hari ni main kelong santai di Pulau Aman ni, kelong nombor 5, kelong baru dia lah. Okey, sahabat semua, kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe Encik Ahmad punya channel. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Okey sahabat semua, inilah hasil kami main try kelong baru santai ni, kelong santai baru nombor 5. Kita ada 9, ada 4 ekor. Yang lain semua gelama. Gelama, lepas tu dah gugut 2 ekor. Gelama ni. Itulah hasil kami pada hari ni. Macam ni lah hasil kami hari ni. Okey sahabat semua, kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe Encik Ahmad punya channel. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.